Salam sejahtera murid-murid, kembali bersama saya dengan Cikgu Caroline. Hari ini cikgu datang dengan satu laman VR yang cukup menarik yang akan menerangkan tentang kata ganda. Jadi mari kita lihat cara untuk menggunakan laman VR ini. Okey, klik pada pautan yang cikgu bagi, kemudian masukkan nama anda, kemudian tekan connect. Lepas tu anda sudah pun masuk dalam dunia maya. Baiklah, untuk menggerakkan skrin, anda perlu menekan tetikus anda pada belah kanan, kemudian jangan lepaskan. Dalam masa yang sama, anda harus menggerakkan tetikus anda. Dan inilah caranya untuk anda bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian, untuk menggerakkan skrin ke depan dan ke belakang, anda perlu menekan anak panah yang terdapat pada papan kekunci anda. Anda juga boleh mendengar lagu sambil meneroka dunia maya ini dengan cara menekan ikon anak panah itu dan keluarlah nyanyian. Dalam masa yang sama, kita juga boleh berbual dan bertanyakan soalan kepada robot yang tengah berdiri di sini. Anda boleh saja tanya apa-apa yang berkaitan dengan kata ganda dan ia akan menjawab untuk anda. Baiklah, ini merupakan view keseluruhan VR ini. Okey, yang terdiri daripada kata ganda separa, kata ganda penuh, contoh-contoh dan perbezaan yang terdapat dalam kata ganda ini. Dan kalau tengok kat sini, anda boleh zoom in, zoom out untuk nak nampakkan perkataan itu nampak dengan jelas. Anda juga boleh mengajak kawan-kawan anda untuk meneroka laman VR ini bersama-sama. Dalam masa yang sama, anda boleh berbual dan memberi reaksi antara satu sama lain. Baiklah, cikgu harap kamu semua menggunakan laman VR ini secara berfaedah. Sekian, terima kasih.